Okey, jom kita bandingkan dua kereta Honda City 2020 dengan Vios tahun 2023. Ni adalah dua-dua spek tinggi Ni V spek, yang ni G spek. Jom kita bandingkan mana yang kau minat. Kalau tengok daripada luaran, saya boleh katakan Vios nampak lebih sporty. Dia punya bumper depan dengan grill depan dia nampak sangat-sangat sporty kan. Berbanding dengan Honda City, dia nampak sporty kalau kita pasang body kit. Tapi kalau dia kosong macam ni, dia nampak biasa sangat. Okay? Tapi kalau tengok design dia, tak adalah terlampau teruk sangat. Dia ada design tersendiri dengan curve yang sangat-sangat sporty juga. Untuk interior bahagian dalam pula, saya boleh katakan untuk Honda City dia nampak lebih besar, dia nampak lebih selesa. Okay? Kalau tengok dia punya ruang cabin sangat-sangat besar berbanding dengan kalau kita perhatikan Vios, dia punya bahagian dalam tu tak terlampau besar macam Honda City. Dia nampak lebih sempit sikit. Lagi-lagi dekat bahagian belakang, dia punya bumbung ni nampak lebih rendah. Macam orang tinggi macam saya memang agak kurang sesuai sikit guys. Untuk bahagian dashboard pula, kau boleh tengok bahagian dashboard dia untuk Honda City memang sangat-sangat eksklusif, nampak sangat-sangat moden. Okay? So untuk Honda City dia datang juga dengan pedal shift, ada multi steering control, ada auto cruise, radio dia bagi touchscreen semua, ada reverse camera. Okay? So pelbagai function yang terbaru dia bagi dekat sini. Untuk Toyota Vios tak kurang hebat dia. Kalau kau tengok semua dia pun dia nampak sangat-sangat eksklusif juga. Dia datang dengan macam-macam function, termasuk juga auto cruise, dia ada departure line, dia punya sensor dia lagi banyak, dia ada bagi ADAS system, lepas tu dia bagi lagi 360 camera, ada dashcam original daripada Kirang, blind spot sensor semua dia bagi. So untuk safety dengan dia punya dashboard, saya boleh katakan Toyota Vios lebih maju sikit ke depan. Okey, untuk boot space pula, boleh saya katakan Honda City punya nampak lebih besar. Dia datang dengan 520 liter bahagian boot dia. Manakala kalau untuk Toyota pula, dia nampak lebih kecil. Okey, kalau tengok dalam dia punya ni pun nampak kecil. Dia punya boot datang dengan 475 liter sahaja guys. Untuk enjin pula, Toyota menggunakan dual VVTi. So dia punya horsepower 105 sahaja. Dia punya Newton meter of torque 138. Untuk Honda City dia datang dengan enjin 1.5 liter Dodge iVTEC. Dia punya power 121 PS, dia punya top 145 guys. So dia punya enjin lebih power berbanding dengan Vios. Kalau yang mana nak jimat minyak, boleh try ambil Honda City. Tapi beza minyak dia tak banyak, lebih kurang saja dengan Honda City. Tapi kalau nak power, memang lebih kepada Honda City. Untuk harga pula, saya boleh katakan Toyota harga lebih mahal sikit berbanding dengan Honda. Tapi tak jauh beza. Kalau full loan bulanan lebih kurang 900, kalau yang ni bulanan lebih kurang 800 untuk Honda City. So siapa yang berminat dengan kereta-kereta yang ada depan ni, boleh roger saya, insyaAllah. Dua-dua kereta cantik, saya bagi jaminan 3 tahun. Boleh buat pinjaman penuh. Siapa yang bergaji dalam 2000, cepat roger saya, insyaAllah saya bantu korang dapatkan pinjaman penuh. So siapa nak mencari kereta terpakai, boleh cari saya Syahrir di Mount Auto. Assalamualaikum guys.